Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah dan juga sahabat-sahabat sekalian. Saya Muhammad Hafiz bin Husaini. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang kumpulan, iaitu Samsul Akmal bin Bakar, Syami bin Muhammad Syahrizal, Muhammad Farzi Fahmi bin Abdul Hamid dan Andi Zulkarnain bin Lamaka Saud. Kami daripada kumpulan G, Johor Bahru. Okey, kami akan mengetengahkan isu Majlis Bandaraya Johor Bahru, isu masalah dan intervensi. Baik, untuk makluman Majlis Bandaraya Johor Bahru iaitu PBT lah, pihak berkuasa tempatan yang memperolehi status bandaraya pada 1 Januari 1994. Antara visi dia iaitu memperkukuhkan daya tahan Johor Bahru ke arah bandaraya bertaraf antarabangsa, berbudaya dan lestari. Misi dan perkhidmatan daripada MBJB iaitu memberikan perkhidmatan pelanggan yang efisien dan mesra pelanggan. Dan struktur jabatan ini mempunyai 12 jabatan yang diketuai oleh Datuk Bandar Johor Bahru. Okey, baik. Saya serahkan slide seterusnya kepada sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan isu dan masalah. Iaitu yang pertama berkaitan proses manusia. Beban kerja dan kelewatan menyiapkan tugasan individu. Bilangan pekerja tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan kerja dan pekerja menghadapi beban kerja yang berlebihan menyebabkan tekanan, keletihan dan tidak produktif. Kedua, ketidakseimbangan beban kerja berkaitan dengan kumpulan di mana kekurangan kekitangan di bahagian yang lain mempunyai lebihan kekitangan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dalam beban kerja yang boleh membawa konflik dalaman antara kumpulan. Yang ketiga, kualiti perkhidmatan yang menurun berkaitan organisasi, iaitu akibat pekerja terlalu banyak tugas boleh menyebabkan organisasi tidak dapat memberikan perkhidmatan yang baik dan boleh menyebabkan pelanggan tidak berpuas hati dan boleh memburukkan imej organisasi secara keseluruhannya. Seterusnya, isu dan masalah seterusnya adalah berkaitan teknostruktur. Yang pertama berkaitan kos dan masa. Proses tender memakan kos dan masa di mana penender perlu memuat naik borang tender dalam tarian dan mencetak borang tersebut untuk mengisi borang tersebut secara manual dan perlu menghantar ke pejabat. Kedua, potensi kesilapan manusia, di mana proses pembinaan secara manual terdapat potensi yang lebih tinggi untuk kesilapan manusia dalam proses mengisi borang, pengumpulan, pemprosesan dan penilaian dokumen tender. Dan ketiga, kekurangan inovasi dalam teknologi. Proses tender secara manual dan lama kurang berinovasi dengan teknologi terkini. Ini boleh menyebabkan ia menghalang keupayaan untuk memanfaatkan sistem yang lebih cekap. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Samsul. Seterusnya saya akan membincangkan tentang isu sumber manusia di dalam MBJB. Okey, untuk mencapai objektif organisasi, sumber manusia yang berkemahiran, berkualiti dan berinovasi merupakan ciri-ciri utama yang perlu dititik berat dalam mengisi jawatan yang diperlukan oleh organisasi. Secara realitinya, walaupun pelbagai penambahbaikan yang telah dilakukan dalam proses pengambilan warga kerja, masih ada lagi amalan nepotism dan kronism dalam pengambilan warga kerja yang baru. Malah dalam pendapatan seorang kekitangan juga terlibat dengan amalan ini. Organisasi Majlis Bandaraya Johor Bahru juga dilihat masih lagi ada kekitangan yang mempunyai kuasa dalam pengambilan dan penempatan menggunakan amalan ini. Amalan nepotism dan kronism separuhnya dielakkan dalam organisasi kerana ia terbukti boleh memberi kesan negatif kepada organisasi. Yang pertama iaitu keburukannya iaitu ketidakadilan. Dari segi individu, amalan nepotism dan kronism membolehkan seorang individu yang mempunyai kuasa menjurus kepada ketidakadilan di dalam pengambilan, kenaikan pangkat, kekitangan. Seorang yang lebih rapat atau yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang atasan lebih cenderung mendapat peluang yang lebih besar berbanding dengan individu yang lebih berkemahiran dan berkelayakan. Itu realiti yang kita hadapi sekarang. Yang kedua iaitu kualiti menurun daripada segi kumpulan. Apabila suatu keputusan pengambilan atau kenaikan pangkat yang dibuat berdasarkan hubungan peribadi atau kekeluargaan dan bukannya dibuat berdasarkan kelayakan atau prestasi yang ditunjukkan, ianya boleh menyebabkan sesebuah bahagian atau unit hilang keupayaan untuk memberikan perkhidmatan dengan cekap. Iaitu seorang individu yang tidak berkelayakan atau berkemahiran diletakkan di tempat yang penting, boleh menyebabkan kemudaratan dalam prestasi bahagian atau unit dalam organisasi itu sendiri.
iaitu untuk bertahan dalam persedaran yang kompetitif dan dinamik, kerja di sebuah organisasi perlu mempunyai kemahiran insaniah, soft skill dan kemahiran keras seiring dalam kerja secara bersukan dan kumpulan. Yang ketiga iaitu rasuah dan kemudaratan kepada pembangunan organisasi. Amalan nepotisme dan kolonialisme merupakan pintu masuk kepada amalan rasuah. Bila orang diberi kuasa atau jawatan penting cari tak adil, individu tersebut kemudian menggunakan kelebihan jawatan tersebut untuk kepentingan peribadi. Amalan ini boleh menjejaskan nilai integriti dan ketulusan dalam organisasi yang menentukan kepercayaan masyarakat secara keseluruhannya. Okey, iaitu yang kedua, yang seterusnya isu strategi. Majlis Bandaraya Johor Bahru merupakan sebuah badan yang bertanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan kepada masyarakat di bawah pentadbirannya. Iaitu yang mana kita tahu, visi dia untuk memperkukuh daya tahan Johor Bahru ke arah bandaraya bertaraf antarabangsa. Sebagai kita lihat, di sekitar Johor Bahru lagi kita masih lihat banyak bangunan yang terbiar dan usang yang boleh merosakkan imej bandaraya itu sendiri. Jika dibandingkan dengan Bandaraya Kuala Lumpur, Bandaraya Johor Bahru masih lagi jauh ketinggalan dengan kekurangan dari segi kemudahan dan infrastruktur yang masih lagi tidak mencukupi untuk menampung kepadatan penduduk Johor Bahru. Punca masalah yang kena pasti dari aspek individu, kumpulan dan organisasi adalah sebagaimana berikut. Yang pertama iaitu tiada kefahaman yang jelas. Kaki tangan dalam organisasi mungkin menghadapi kesukaran dalam menentukan tujuan yang jelas dan relevan dengan visi nilai peribadi, yang mana seorang itu mungkin menghadapi halangan dalam mengembangkan bakat dan keterampilan yang diperlukan mencapai tujuan mereka seiring dengan kehendak organisasi. Selain itu, faktor motivasi dan kepercayaan diri juga diberi perhatian, mana mungkin terdapat kata yang mengalami masalah motivasi kerana tidak yakin akan kemampuan mereka sendiri. Yang kedua iaitu konflik. Konflik antara kumpulan yang berlaku daripada komunikasi yang tidak jelas kerana tiada koordinasi dan kolaborasi antara bahagian dan unit dalam organisasi yang memberikan perkhidmatan. Setiap bahagian dan unit mungkin menghadapi halangan dan mengkoordinasi tugasan kepada kaki tangan yang melaksanakan tugasan kerana kemungkinan terdapat arhai yang bertindak dengan arhai yang lain menyebabkan suatu tugasan itu menjadi lambat dan tidak cekap. Okey, yang ketiga iaitu perubahan persekitaran. Organisasi tidak bertindak dengan pantas dalam menghadapi apa-apa perubahan persekitaran yang cepat dan kompleks untuk mencapai tujuan dan objektif seiring dengan visi yang ditetapkan. Perubahan ini termasuklah perubahan teknologi, peraturan, undang-undang atau kehendak masyarakat yang boleh mempengaruhi strategi mereka. Organisasi mungkin menghadapi persekitaran untuk melakukan perubahan yang dilakukan seiring dengan perubahan persekitaran kerana mempunyai masalah berkaitan dengan kepimpinan yang lemah atau budaya organisasi yang tidak menyokong perubahan yang hendak dilakukan lagi bagi merealisasikan strategi. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan kaedah menganalisis data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Zulkarnain, Bilang Makassau. Ingin membentangkan slide yang seterusnya lah. Sebentar ya, iaitu cadangan dan halangan dan tindakan mengatasi pelaksanaan intervensi. Okey. Ya, di sini ada beberapa carta alih menunjukkan berkenaan dengan cadangan halangan tindakan mengatasi pelaksanaan intervensi, iaitu menambah perjawatan, iaitu isu proses manusia yang menambah perjawatan mengikut kepada keperluan di bahagian atau unit yang sering menghadapi masalah selaras dengan pertambahan jumlah penduduk. Yang kedua adalah melibatkan kuasa yang tinggi dan prosedur yang ketat dan memperkasakan lagi mutu perkhidmatan melalui penganjuran kursus dalaman, pendigitalan teknostruktur era zaman industri revolution iaitu IR 4.0. Kini BJB seharusnya menggunakan sebenarnya kemudahan teknologi dengan memperkenalkan kaedah pendigitalan digitalization dalam memudahkan urusan dengan pelanggan. Seterusnya iaitu perbelanjaan dan kos yang amat tinggi kerana BJB tiada kemahiran khusus di dalam bidang ini. Gunakan teknologi yang tidak memerlukan perbelanjaan yang begitu tinggi, iaitu urusan secara atas talian di web rasmi BJB itu sendiri, yang mana laman web rasmi BJB hanya perlu ditambah baik. Okey, dekat sini ada pada seterusnya iaitu penerangan lah, iaitu bagi menyelesaikan masalah beban kerja yang berlebihan boleh menyebabkan kelewatan menjalankan tugasan. Pihak BJB boleh menambah pejawatan mengikut kepada keperluan di bahagian atau unit yang sering menghadapi masalah.
Pertambahan pegawai dan kegiatan ini ada satu keperluan kerana ia selaras dengan pertambahan jumlah penduduk di bawah Pentadbiran BJB agar lebih cekap dan meresponsif kepada keperluan masyarakat. Pertambahan kekitangan BJB juga boleh meredakan isu berkaitan dengan ketidakseimbangan beban kerja dan seterusnya dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan. Halangan apabila bercakap soal pertambahan kekitangan, suatu organisasi sudah tentu ia akan memberi kesan kepada pelanjaan. Oleh itu, halangan utama bagi menambahkan pejawatan ialah ia akan melibatkan kos yang tinggi bagi menjangka masa pendek dan juga panjang. Bagi organisasi awam seperti BJB, ia perlu melalui prosedur-prosedur yang agak ketat dan mengambil masa yang agak lama untuk melakukan proses pengambilan kekitangan baru seperti mana yang termaktub di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam iaitu JPA untuk mewujudkan waran jawatan baru memerlukan kajian yang terperinci dan perlu melalui proses dan prosedur yang ditetapkan Jabatan Perkhidmatan 2023. Tindakan mengatasi halangan untuk mengelakkan daripada kos operasi meningkat. BJB hendaklah memberikan peluang kepada pegawai dan kekitangan sedia ada untuk memperkasakan lagi mutu perkhidmatan yang diberikan melalui kursus-kursus dalaman yang boleh diajukan oleh bahagian semua manusia melalui kursus yang diajukan menjadi lebih cekat dalam melaksanakan kerja kerana dapat memahami satu tugas itu dengan lebih mendalam. Seterusnya iaitu mengajukan latihan dan kursus manusia, amalan kronism ataupun nepotism. BJB hendaklah mengajukan latihan dan khusus kepada persalahan yang timbul agar pegawai dan kekitangannya faham dan dapat menghadam dengan jelas hala tuju organisasi dan dapat melahirkan modal insan cekap. Khusus dan latihan ini selangsung dapat meningkatkan kecekapan kualiti perkhidmatan yang diberikan. Selain itu, isu rasuah yang boleh merencatkan pembangunan organisasi juga perlu diberi perhatian yang lebih melalui anjuran khusus-khusus anti rasuah kepada bahagian dan unit yang terdedah mempunyai risiko yang tinggi untuk melakukan kes jenayah rasuah. Halangan khusus dan latihan yang tidak diberikan akan melibatkan kekerasan dari segi masa dan tugasan sedia ada. Pegawai dan kekitangan terikat dengan tanggungjawab masing-masing melaksanakan tugas dan mengaku kelancaran. Tindakan mengatasi halangan zaman COVID telah banyak mengajar kita menggunakan medium atas talian secara online iaitu work from home. Oleh demikian, latihan dan khusus tidak dianjurkan supaya jadi lebih fleksibel. Sebagai contoh, lakukan ketika waktu cuti atau malam dan tetapi tidak mengambil masa yang lama. Pendigitalan teknostruktur era IR, Pak Pengurusan BJB menggunakan sepenuhnya kemudahan internet yang mengenalkan kaedah penjitilan dalam memudahkan urusan pelanggan dan pihak berkepentingan. Halangan pembangunan aplikasi mudah alih akan menyebabkan pembelanjaan kos yang tinggi kerana BJB tidak mempunyai kemahiran lagi khusus dalam bidang ini yang juga menghadapi masalah capaian internet digunakan kekurangan infrastruktur juga pun sebagai halangan. Tindakan mengatasi masalah halangan ni ialah BJB perlulah menggunakan teknologi yang tidak memerlukan perencanaan yang lebih tinggi di mana laman organisasi perlu ditambah baik laman web dia secara online. Penilaian semula prosedur strategi ini adalah carta alih boleh tengok iaitu pengenaan penilaian semula penilaian semula isu dan masalah dari segi aspek strategi pula memerlukan satu tindakan holistik PJB perlulah banyak menyimak dan membuat penilaian semula carta alih manual prosedur kerja iaitu SOP. Harus diakui terdapat juga prosedur yang merumitkan sehingga tugas-tugas diambil sangat lama halangan prosedur keberkaitan akan termaktub undang-undang bagi organisasi BJB. Tindakan dah dilakukan selaras dengan Akta Kerajaan Tempatan 1971. Selain itu, sikap dan budaya kekitangan yang tidak mengikut prosedur mengikut cara sendiri. Selain itu, tindakan mengatasi halangan iaitu pemimpin organisasi perlulah memberi dorongan dan sokongan kepada masyarakat agar perubahan pindahan prosedur melibatkan undang-undang boleh dilakukan saluran proses yang betul. Dan jika satu prosedur berjaya ditambah baik, jadi penguasaan tindakan ke atas kekitangan yang gagal melaksanakan perubahan akan dilaksanakan. Ini adalah kerana sebarang perubahan budaya kerja di organisasi memerlukan pelibatan semua pihak supaya ia berjaya dilaksanakan.
Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fairuz Fahmi bin Abdul Hamid. Kesimpulannya di sini, peranan merupakan suatu pembaharuan yang hendak dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Semua pihak haruslah memainkan peranan dalam menjayakannya kerana tanpa kerjasama dan sokongan dari semua pihak, matlamat tidak mungkin akan tercapai. Dari segi isu dan masalah pula, yang timbul daripada pelbagai sudut dalam organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sumber manusia, struktur organisasi, komunikasi, kewangan, teknologi serta faktor dalaman, luaran dan berbagai lagi. Manakala tindakan berdasarkan fakta adalah amat penting untuk memahami punca sebenar masalah yang berlaku dan kaedah penyelesaian ataupun cadangan intervensi yang dapat dilaksanakan agar dapat mengatasi masalah dan isu yang timbul. Okey, kesimpulannya di sini, apabila suatu pembaharuan yang hendak dilaksanakan dalam sebuah organisasi, semua pihak haruslah memainkan peranan dalam menjayakannya kerana tanpa kerjasama dari semua pihak, matlamat tidak mungkin akan tercapai. Visi dan misi organisasi juga perlu jelas tentang ke arah mana pembaharuan dan mengarahkan mereka. Visi ini harus mendefinisikan tujuan jangka masa panjang dan keunggulan yang ingin dicapai dengan pembaharuan. Isu dan masalah yang dipengaruhi timbul daripada pelbagai sudut dalam organisasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sumber manusia ini juga yang timbul seharusnya tidak menjadi penghalang kepada organisasi dalam menyampaikan perkhidmatan. Sehubungan dengan itu, amat penting untuk memahami punca sebenar masalah yang berlaku dan kaedah penyelesaian ataupun cadangan intervensi yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi masalah dan isu yang timbul. Penyelesaian memerlukan pendekatan secara proaktif dan pada kebiasaannya kita boleh menggunakan teknik-teknik menyelesaikan masalah secara efektif dalam konteks organisasi dengan mendiagnosis isu dan masalah tersebut. Sebarang tindakan adalah berdasarkan pada fakta-fakta serta perkara-perkara yang perlu dilaksanakan agar dapat mengatasi masalah dan isu yang timbul. Sekian, terima kasih.